Ha. Hang betul ke perempuan? Hang bagi tahu aku lelak apa? Oi, awak hang ni. Tak siap tak apa bercakap. Akulah. Awak. Betul. Apa pula tak betul? Macam banyak suara lah dia ni. Ha. Tobat lillahi ta'ala. Taubat lillahi ta'ala. Tobat mukadam. Awak mukadam pula hang ni. Sebab Betul. ingat suara laki. Sebab saya jujur lah. Saya memang duduk live kat TikTok. Dan saya terjumpa. Dan saya memang jumpa dengan yang tak tulen. Yang memang kita tengok si pintas lalu. Atau 2 pintas atau 3 pintas memang nampak perempuan lah. So bila main macam ni saya tak tahu saya nak percaya atau tidak lah. Percayalah. Sabar je. Orang tak percaya ni susah ni. Jantan weh. Jangan tunjuk IC. Jangan tunjuk IC. Dah, aku tunjuk. Aku pakai tudung. Boleh. Pakai tudung tu. Hari tu. Aku macam. Kalau benda-benda macam ni aku rasa nak percaya lah ni weh. Betul weh. Sebab. Han tengok geng-geng lah ni. Geng-geng pun kan. Banyak yang. Buat IC pakai tudung. Awak depa dia tak percaya ni. Aku Okey kan. Kau dah berkahwin. Betul kalau kau. tak ada. Kita JH. Apa? JH. JNT. JH. Oh saya. Oh ni ibu tunggai hot. Ibu tunggai saya. Kalau anda kata saya pakai perkataan J tu nampak kasar kan. Tak apa. Kita faham je. So kita panggil ibu tunggai ni dia berbahasa sikit. Tak apa, itu okey je. Sat. Aku tak boleh brain weh. Kalau kau katakan Sat, malam tamu kan. Kita mesti berkahwin. Bila berkahwin ni dia ada malam tamu tu. Betul. Sabar Sat. Sabar Sat. Kalau malam tamu kan. Pegang rambut bunyi. Pening weh. Boleh lari macam tu lah. Boleh hantar pergi kat mak betul boleh weh. Betul weh. Yang pun tak seram lah macam ni weh. Weh kalau macam ni seram weh. Malam pertama sayang. Abang datang. Awak. Mainlah. Pegang rambut. Hang duk mengumpat aku Dia bukan mengumpat. Saya tengah brain tau. Okey, sambung. Dia macam ni lah kak. Saya sembang kan. Okey, Sora kan. Sebab saya tak tahu. Saya pun like, bukan saya tak mau percaya. Saya memang cannot brain lah. Senang cerita kan. Kan sekarang kan banyak perempuan boleh buat suara lelaki. Masalahnya lelaki boleh buat suara perempuan. Belum banyak. Awak kalau nak saya cakap macam ni pun boleh cakap. Kunsa ke? Oi. Kunsa tak ada hari-hari. Weh aku tak boleh brain. Pagi-pagi jumpa orang macam ni weh. Tobat weh, aku tak pernah jumpa orang macam ni. Kalau aku jumpa macam ni aku tanya dia mesti lelaki punya. Ni tak tahu. Jadi 50-50. Okey, memang selalu live kat TikTok lah. Asal biasa ada viewers yang daripada awak. Dah biasa dah. Betul ke dia perempuan? Dia perempuan. Weh, korang cuba cakap dengan dia aku memang ori perempuan kan. Dia perempuan weh. Betul weh. Okey, saya percayalah mungkin sumpah weh. Ni orang sampai bersumpah ni kira betul lah. Jangan duk tipu aku sudah lah nak. Dah betul. Memang baru terjadi seorang wujudnya seorang macam tu kan memang setiap pagi minum. Memang suara macam ni. Tu kalau marah, kalau keadaan marah maksudnya contohlah kan. Bila dalam keadaan marah ni maksudnya suara memang akan pakai suara lelaki lah. Tak ada lah, kita bercampur-campur. Maksudnya kalau bercampur-campur marah macam mana? Ni apa pasal apa? Ni pasal apa? Weh hang ni? Macam tu.
Weh, hang ni unik dah. Unik kan? Unik kan? Betul aku tak boleh brain yang macam ni weh. Kena jenis melawak mana. Melawak. Sabar saya, mak aku panggil. Boleh. Adik duduk elok sikit lah. Kalau macam ni betul. Kalau kata jenis melawak kasar memang. Kahwin aku terima nikahnya. Dengan mas kahwin sekian mau balik rumah. Malam mau balik rumah. Dia melawak kan. Abang, mak lari bulan bilik. Bang. Bertiwi. Pernah duk melawak kan. Maksudnya duk melawak contoh lah kan. Kalau macam saya ni cakap terang lah kan. Kata ni contoh kan. Kata saya kahwin dengan akak kan. Contoh kahwin dengan akak, habis majlis kahwin balik kita balik rumah sewa ke semua, akak melawak macam ni dengan saya. Benarnya aku laki, tobat saya mesti hantar akak balik terus ya. Dia mesti hantar akak balik rumah mak akak ni, nak ambil lah, saya tak mau lah. Saya ori perempuan. Kalau cakap macam ni dah buat lah. Ni dia lebih kepada nama Risa. Patutnya kena tukar nama Risa ni. Panggil saya Riz je. Risau. Risau pula. Bertiwi. Okey, memang okey, cuba cakap seorang macam seorang lelaki. Kita berbual macam seorang lelaki lah. Asal bro? Makan dah, weh. Makan dah. Dah makan dah. What? Makan apa ni, weh? Aku pagi-pagi makan roti lah. Oh. Ada cahaya betul berapa orang? 2 orang. Hak sulung? Hak sulung 3 tahun. Baru ni? Baru 6 bulan. Alhamdulillah. Orang ni orang kata ni lah divorce lah. Tak apa, insyaAllah. Semoga baik-baik sajalah. Jangan duk pening-pening fikir lah orang kata. Mau tak mau pening pun. Sebab sebab lah ni aku boleh jadi lelaki, boleh jadi perempuan. Tapi semoga faham. Aku faham bro. Aku memang faham lah. Kalau diorang rindu bapak diorang, aku cakap lah suruh macam ni. Hama buat mak ni. Andai kalau mereka rindu kat ayah dia orang, hama guti rambut buat moha, buat mulut weh. Mastai lah. Aku tak payah. Aku macam ni. Dia kata buat seorang macam Fizi. Fizi siapa? Apa dia? Tak ada mak, tak adalah syurga. Mesti tak ada mak bapak ni. Apa? Apa dia? Apa dia? Weh, hang pernah berlakon ataupun menjadi seorang latar belakang lah? Tak ada. Seperti weh. Bapak. Mana pula kau ni? Banyaknya suara dia weh. Ini satu anugerah yang Tuhan bagi kat hang tau. Itulah. Yang tak dapat orang lain tak dapat. Mungkin orang lain tak dapat, hang dia dapat. Mungkin tak tahu dengan suara ni dengan ni esok hang viral ke apa, hang dapat rezeki, orang panggil hang jadi belakang. Jarjit boleh buat jarjit. Tak boleh lah. Dia empat suara. Hang boleh buat suara apa weh? Mael boleh mael. Tak boleh lah. Aku boleh buat suara Fizi tu Abah. Okey. Dengan suara perempuan. Okey. Lepas tu dengan suara lelaki. Okey, cuba yang tu Abah tu. Bapak. Mana pula kau ni? Kecil ni. Weh, suka kan? Aku suka lah. Kalau Fizi. Ni mesti tak ada mak bapak. Tak ada mak, tak adalah syurga. Indah Bayu, mana pula aku pergi ni? Wih. Kau saya follow kau. Saya suka orang kelakar ni, saya suka follow. Kalau lawa saja tak lawak, saya tak follow. Tapi akak dia ada satu. Tapi saya kacip lah. Kalau pagi ni saya suka kacip sikit. Saya malam kacip lah. Saya setiap hari kacip. Lepas tu suara yang original yang mana? Yang original sini. Okey, ni kalau anda kata mood buaya, mood nak mengorak jantan pun suara macam ni lah.
Oh, dia lain. Okay, lain. Awak, malam ni awak ada scream kan? I nak cakap ni pula. Jangan karaoke. Kalau awak mati, awak bayi tu saya. Siapa yang tembak awak tu, Kek? Weh! I cari dia, gigit dia. Berani dia gigit. Weh, okay, yang sound tu awak buat ke? PUBG. Awak ada seorang PUBG tu seorang awak lah. Oh. Weh, aku jumpa yang ni sound ni dah lama pun tak tak? Oh, kiranya masa tu memang saja-saja buat kan memang nak hantar kat boyfriend kan mah? Memang nak hantar pun. Memang nak hantar lah saja dah bagi dia bubur kat ni, dekat apa, dekat PUBG tu. Tapi bila lama-lama dengar Geli lah. Rasa geli kan, rasa geli geleman lah. Rasa macam geli kau tengok orang bila dengar balik tu. Geli sungguh. Tapi betul apa kali ni boleh apa kali aku nak dengar weh. Buat kali ni. Yes cream tu. Oh, nak beli ni. Nanti saya aku beli tau. Okey. Awak, malam ni awak ada scream kan? I nak cakap ni pula. Jangan karaoke. Kalau mati, awak bagi tu saya. Siapa yang tembak awak tu, Kek? I cari dia, gigit dia. Berani dia tembak you. Okay lah, bye-bye. Menggamit kenangan lah. Dulu saya pun suka main PUBG lah, tak main dah ha. Geli lah aku. Weh, torong macam-macam bang dia daripada weh. Gila betul weh dia. Memang padu lah kak. La duk mana? La asal memang asal Kedah kan asal mana? Tak ada, duk Kelang. Oh memang asal Kelang ha. Lepas tu orang kata memang asal Kelang lepas tu berkahwin pun duk di Kelang macam tu ha. Faham. Umur berapa lah ni? Cuba teka. Daripada segi gaya ni duk ada dalam 29, 30 dah lah. Weh, tua sangat tu, 23. Ori 23. Ori 23? Gaya 23 weh. 23. Tapi saya nampak akak ni macam ada ciri-ciri macam ada sepupu dengan mal kodok lah. Asal semua orang cakap macam ni Oh, sebab dia main tajam je mal kodok orang. Suara tak sama ha, tapi dia main tajam macam mal kodok ha. Baru-baru ni ada lah buat macam mangkodok tu. Lepas tu semua duk komen cakap mangkodok. Buat macam mana? Pasal mangkodok? Buat macam mana? Yang lagu Bintang 5. Oh, yang Bintang 5 kamu aje Pak Polisi. Okay. Faham? Oh, selalu live pukul berapa? Selalu live hari-hari pukul berapa? Jarang, kadang-kadang malam, pagi pukul 5, kadang pukul 3 pagi pun ada. Okay, tak apalah kalau macam tu saya sajalah invite kau. Saya tak maulah korek lawak-lawak banyak sangat sebab saya pun dah tak larat lah. Mungkin saya akan korek nanti lah. Okay? Malam saya. Okay, insyaAllah. Jaga diri elok kan lah. Semoga terus tabah dan semoga dimudahkan segala urusan lah. Baik. Baik-baik. Assalamualaikum. Dah.